Jom teman saya buat ubi bakar ala Korea. Mula-mula basuh sweet potato dengan air pahit bagi bersih-bersih dah. Next masuk ubi tu dalam oven. Payah panas lah oven tu pakai masuk lalu. Lepas tu tutup. Buat api atas bawah. Suhu 180 anggaran. Lepas tu bakar selama 18 minit. Tadi tu saya pakai putar je sebab dia punuh sikit. Oven lama. Lepas 18 minit, okey ambil dengan ngepek panas tu. Lepas tu lalu dekat air pahit tu bagi dia sejuk. Ni teknik dia lah bagi ubi tu sedap. Lepas tu masuk balik dalam oven. Bakar pula selama 18 minit pula. Kali kedua ni. Okey next. Okey lepas 18 minit tu ambil pula. Basuh pula. Lepas tu letak pula dalam oven tu. Kita bakar selama 18 minit juga. Tips dia nak bagi ubi tu sedap le. Bakarlah sampai masuk, sampai lembut lah. Lagi tak lembut, buat 18 minit. Bakar selama 18 minit. Okey, ubi bakar saya dah siap. Saya tekan tu dia dah lembut. Jadi boleh makan lah. Okey dah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.